Macam yang kita bincang hari itulah bersama dengan kawan kita Mandip kan. Kita sudah melalui banyak fasa dan isu berkenaan notis ni diperdebatkan agak panjang. Notis pemakluman ni tidak semestinya dengan hantar surat kepada balai polis, sebab segala perhimpunan kita akan maklumkan di sosial media, kita akan mengadakan sidang media, itu adalah satu jenis notis. Cuma isunya sampai hari ini iaitu kita ada keluarkan snippet di sosial media. Ada satu komen di Instagram. Jadi ada seorang ni komen di sosial media, nama dia Fizi Huzir. Dia ni adalah seorang anggota polis. Apa yang dia kata dalam komen? Komennya, semua tempat tumpuan himpunan ada pemiliknya. Bagaimana pula dengan hak asasi pemilik tempat itu? Adakah haknya dinafikan? Dan dengan mudah orang yang tidak dikenali memasuki kawasan ruang tempat itu tanpa kebenaran. Oh lama, salah lah tu. Dah salah tu. Saya tidak melihat dia salah atau betul, Peko. Tapi saya melihat ini adalah satu kegagalan pihak berkuasa, especially polis, memahami undang-undang ataupun update undang-undang terkini. Sebab kita sebut tadi, Section 11 telah dimoratoriumkan. Kita tidak perlu lagi maklumkan kepada pemilik permis ataupun tuan tanah untuk mengadakan perhimpunan. Dan setiap himpunan dikawal selia oleh pihak penganjur bekerjasama dengan pihak berkuasa, iaitu pihak polis. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama untuk memastikan keamanan. Sudah namanya berhimpun, seperti mana dalam Perlembaran Persekutuan Perkara 10/1, iaitu kita berhimpun secara aman tanpa senjata. Ini adalah satu proses dan hak demokratik kita sebagai rakyat dalam negara demokrasi.